Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi untuk buat OPR ataupun One Page Report untuk bimbingan dan kaunseling. Baiklah, ini ialah OPR yang telah saya hasilkan mengikut bidang dalam bimbingan dan kaunseling, iaitu program ziarah cakna, mentor-menti, kelas ganti dan juga sebagainya. Okey, baiklah, hari ini saya nak ajar macam mana nak buat OPR yang menggunakan Canva dan juga ChatGPT. Okey, baik, kita mulakan. Contohlah saya nak buat iaitu berkaitan dengan kelab kerjaya. Okey, first kali yang kita dah buat ni, kita hanya duplicate page sahaja untuk kita tambahkan kita punya page. Okey, kemudian besarkan page tersebut. Okey, dan kita buanglah. Kita delete apa yang kita tak nak. Okey. Contohnya, okey, perjumpaan kali ke-6. Kali ke-6 lah. Okey, tajuk dia ialah chip pertandingan mencipta payung terjun. Okey, tarikh dia ialah pada 14 Julai 2026. Masa ni 12.45 tengah hari 12.45. Kita ubahlah apa yang kita ni. Okey, tempat bilik JKAF, kos perbelanjaan tiada, anjuran unit kurikulum bersama dengan kelab STEM. Okey, ahli kelab kerjaya. Okey, yang objektif, impak dan juga kelemahan ni yang kita akan masukkan, di mana kita menggunakan perkhidmatan ChatGPT, kemudahan ChatGPT yang telah disediakan. Okey, yang pertama sekali cari. Okey, ini adalah penggunaan chatbot yang telah saya hasilkan untuk memudahkan urusan guru. Okey, first kali saya buka chatbot yang telah saya hasilkan. Jadi saya hanya masukkan arahan sahaja apa yang nak diminta oleh OPR tersebut. Baik. Okey, first kali klik untuk mula. Okey, dan kita isi maklumat yang diperlukan. Contoh nama program iaitu pertandingan mencipta payung terjun. Okey, tarikh masa 1 petang lah. Bija. Okey, tarikh 14 Julai. Okey, tempat bilik JKAF. Sasaran tahun 4, 5 dan 6. Objektif, okey, dekat sini kita tak tahu, kita minta diberikan. Aktiviti juga minta diberikan. Pencapaian juga minta diberikan. Kekuatan pun minta diberikan. Okey, ni tersen.
Masuk dapat lah. Okey, sekarang kita copy and paste sahaja daripada apa yang diberikan oleh ChatGPT itu. Masuk datang bahagian objektif. Kan mudah. Tak payah nak fikir dah. Okey, objektif yang kedua. Okey, objektif yang ketiga. Okey. Okey, kekuatan. Ambil je. Copy and paste. Kelemahan. Okey, copy and paste. Dan gambar tu bolehlah kita masukkan. Okey, penambahbaikan. Tak ada kan? Okey, kita boleh juga minta masukkan penambahbaikan bagi aktiviti di atas. Pilihlah. Kita masuklah. Contoh kita ambil yang pertama ni. Masuklah dekat sini. Okey. Siap. Lepas tu carilah gambar yang kita dah masukkan. Macam tu. Ni dah. Copy and pastekan di sini. Masukkan. Mudah kan? Copy. Pastekan. Copy.